Saya yang ada dengan Emma sepanjang dia mengandung. Cik Norman tahu berapa banyak kali dia cuba untuk bunuh diri. Dia cuba untuk bunuh anak dalam kandungan dia. Berbelas kali, Cik Norman. Dan saya yang hadap semua benda tu. Saya yang lompat dalam api untuk selamatkan anak malang yang tak berdosa tu. Saya, bukan Encik Norman, bukan Mama Zahra, tapi saya. Dan sebab tu saya ambil keputusan untuk saya bela dia. Memang bukan saya yang melahirkan dia, tapi saya membesarkan dia dengan penuh kasih sayang. Saya peluk dia, belai dia dari sehari ke sehari, menenangkan dia. Saya jaga makan, minum, sakit dia, saya, Cik Norman. Sedangkan ibu kandung dia cuba untuk bunuh dia.